series terbaik selepas Z. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel dan kembali lagi di channel Fakrullah 29. Jadi tarikh 17 Januari 2026, Ultraman Omega baru sahaja tamat di episod 25. Dan ya, banyak benda yang berlaku. Dan saya rasa waktu pun cukup cepat Dan di mana tak seingat saya dulu Ultraman Omega tu keluar masa pertengahan tahun 2025. Tiba sekarang dah tamat gitu. Saya rasa macam waktu cepat sangat gitu. Dan jujur lah, ini series pertama yang buat saya menangis. Sumpah weh, dia menangis tu bukan macam tak keluar air mata macam kita rasa sebab, bukan. Tapi nangis yang betul-betul keluar air mata gitu. Jadi ya, hari ni saya akan review penuh dan jujur untuk series Ultraman Omega ni. Sebabnya ini series yang layak untuk kita bahas dan layak untuk kita review. So, langsung saja kita ke inti videonya. Baik, yang pertama saya nak bahas pasal tema. Jadi ini tema dia, saya tak tahu dekat series sebelum ni dah pakai ke belum. Tapi untuk tema Ultraman Omega ni menurut saya ini baru yang di mana dia cerita pasal makhluk asing yang jatuh ke bumi dan hilang kesedaran atau hilang dia punya, apa yang orang panggil? Dia lupa ingatan Dan ya, kalau sebenarnya ini konsep yang cukup baru bukan cukup, tapi memang baru dekat series Ultraman. So sebenarnya tak silap saya tak pernah ada series Ultraman yang pakai konsep macam ni. Jadi ini memang betul-betul fresh lah. Dan sebelum ni memang tak pernah pakai lagi dekat series Ultraman lain Jadi Omega ni memang the only one lah. Dan ya, untuk Omega tu sendiri, Okita 100 tu adalah dia punya human host human form, bukan human host. Okay, seterusnya untuk jalan cerita dari Ultraman Omega. Saya tak tahu kenapa, tapi saya memang suka. Bukanlah saya nak cakap suka untuk sebagian orang, tapi memang suka. Sebab series ni bagi saya, memang kalau kita cakap pasal pembuka cerita dia, memanglah agak bosan Tapi seiring berjalannya waktu kita diperkenalkan siapa itu Sorato, ikatan diri dengan Kose, di explore. Jadi itu benda yang buatkan saya ini baik Saya tak tahu kenapa, tapi ini rasa baik gila. Yang di mana saya tak faham ni Masashi Takesue buat apa. Tapi memang bagus lah dari segi jalan cerita. Tapi balik lagi, macam saya cakap tadi, dari pembuka episod 1, 2 dengan 3 tu, menurut saya karakter Sorato tu masih rasa macam kaku lagi lah Masih kaku, dan benda tu buatkan saya rasa macam rasa macam kurang relate lah. Dan lepas episod 3 tu, episod 4 karakter Sorato dah start baik lah. Cuma ya, tetap dekat episod pembuka tu memang bosan lah. Tapi masih enjoy untuk ditonton. Baik, jadi saya nak selitkan sikit pembahasan untuk episod terakhir daripada Ultraman Omega ni Baik, untuk episod terakhir ni sebenarnya saya tak tahu nak describe apa. Dan saya tak boleh nak bercakap gitu. Saya tak tahu saya nak cakap apa untuk episod akhir ni. Sebab bagi saya ni episod yang terbaik lah menurut saya. Episod akhir yang benar-benar terbaik gitu. Kerana dia punya jalan cerita tu banyak, tapi untuk dia punya battle tu menurut saya sikit intense lah Dia macam 50-50 antara cerita dengan dia punya cerita dengan battle dia. Dan buat korang yang percaya dengan teori dari Sorato mati, dan Sorato betul-betul mati Tapi ini actually bukan Sorato je mati, tapi ini kedua-duanya, iaitu Kose dengan Sorato. Tapi hujung-hujungnya diorang bergabung jadi satu badan. Dan yang menariknya, Sorato hidup dalam diri Kose. Wow. Kiranya walaupun si Sorato ni mati, sebenarnya tetap tak nak kita macam, diorang tak nak kita jadi macam, apa yang orang kata, diorang tak nak kita sedih jugalah. Jadi diorang tetap hadirkan Sorato, tapi Sorato ni dihidup dalam diri Kose. Dan di episod terakhir ni, finally
apa ni, Rekinas dengan Trigaron dipakai kembali. Wow, saya betul-betul tak sangka gitu. Sebabnya sepanjang series Ultraman Omega berjalan lepas dapat Vajanes, ya, dia jarang pakai Rekinas dengan Trigaron. Rekinas pun tak silap saya pakai dekat episod 20. Lepas tu dah tak ada. Trigaron apa lagi kan. Last pakai tu tak silap saya dekat episod 14. Tapi jujur, ni episod yang peak habis. Walaupun battle dia sikit, tapi peak lah. Memang peak. Okay, lepas bahas cerita, seterusnya saya nak bahas pasal dia punya muzik. Yang setakat ni bagi saya muzik series Ultraman terbaik tu tetap dipegang oleh Art. Walaupun Ultraman Art tu dari segi cerita sebenarnya banyak filler dan juga banyak kekurangan, tapi pada saya muzik daripada Ultraman Art memang tak boleh diragukan lah. Muzik daripada Ultraman Art ni memang antara yang paling special, dan juga dia punya nada tu memang betul-betul dramatik. Jadi sesuai lah kalau nak pakai dekat scene battle. Dan yang saya suka untuk Ultraman Omega ni, dia punya final battle tu tak pakai lagu opening. So saya boleh bayang gitu macam ni kalau Masayoshi Takeshoi pakai lagu opening itu dekat dia punya final battle. Pada saya, aduh, rosak. Ya, mungkin Encik Takeshoi belajar daripada series Ultraman Deca. Kan kita ingat tu Ultraman Deca dia sempat pakai lagu opening Deca dekat akhir. Jadi dia tak nak ulang kesilapan sama. Dia untuk Omega ni final battle dia pakai lagu soundtrack biasa. Tapi soundtrack dia best ya. Jadi ya, ini free talk je. Yang tadi tu kan saya pakai skrip. Tapi ya, walaupun saya pakai skrip tetap saya gagak Saya pun tak tahu kenapa. Tapi tak apalah. So untuk free talk ni, saya nak cakap sikit pasal series Ultraman Omega ni. Yang mana persoalan mestilah muncul kan, adakah series ini dah lebih terbaik daripada Z, atau mungkin Z masih pegang sebagai series rival terbaik. Okay, ni sebenarnya tergantung pendapat orang-orang Dan menurut saya, series Ultraman Omega ni boleh dikatakan series yang paling terbaik lah menurut saya. Ya, terbaik selepas Z. Kiranya bukanlah nak cakap dia apa ni orang kata, ya, bukanlah nak cakap series yang buruk ke apa. Bukan nak kata series Z tu dah kalah ke apa. Cuma ya, dibandingkan dengan Z, Omega ni dah boleh melangkau Z lah. Tu bagi saya. Kalau bagi korang mungkin ya masih jauh nak kalahkan Z. Tapi pada saya sendiri, series Ultraman Omega ni, dari semua hal yang diberikan, dari cara cerita dia berjalan, dari segi tema dia, menurut saya Ultraman Omega ni memang salah satu series yang paling recommended. Dan pada saya layak lah untuk jadi series terbaik selepas Z. Sebab ni series memang betul-betul peak habis. Dia punya emotion yang dapat. Dan series pertama yang buat saya menangis. Sumpah, masa Kose dengan Sorato berubah bersama tu, waduh, saya menangis habis tu. Dan tak silap saya menangis satu kali lagi, iaitu masa Sorato muncul dekat akhir tu. Tu saya menangis. So, sumpah guys, saya memang suka gila dengan karakter Sorato ni. Tapi tak bermakna saya tu kaum pelangi. Saya sekadar suka gitu je. Korang jangan fikir benda-benda pula. Yap, jadi kita dah sampai ke penghujung dari video ini. So, ya, dari semua tanggapan saya pasal series ni, dari semua yang saya dah cakap pasal series ni, dari apa yang saya suka, saya cakap, saya boleh bagi series Ultraman Omega ni, awalnya saya ingat nak bagi 8.5/10, tapi series ni layak lah dapat 9.2/10. Sebenarnya ada beberapa lagi kekurangan yang menurut saya masih lagi perlu dijelaskan Contohnya iaitu kaum Genes, lepas tu Vaxset yang muncul kat episod 1. Sebab takkan dia muncul macam tu je kan, kena singgung macam tu je kan. Jadi ya, pada saya benda tu kena jelaskan. Dan setakat ni Omega tak ada tanda-tanda dapat movie yang mana biasanya kan kalau movie Ultraman tu dah announce sejak episod 23, 22 gitu kan. Tapi untuk Ultraman Omega ni memang betul-betul tak ada announce movie. Ya, jadi kita dah sampai ke pengakhiran video. Jangan lupa like, comment dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Dan bye. Assalamualaikum. Fakrul out.